G sama dengan 9 per HS. S sebagai perkara rumus. Dia nak S sebagai perkara rumus, so S duduk kat depan. Mula kita tengok HS. Bentuk asal dia adalah G sama dengan 9 apa? 9 bahagi H bahagi S. Kan? So kat sini kita nak crosskan S. S ni dia simbol dia bahagi, dia bila dia cross pergi depan dia akan jadi kali. So G kali S sama dengan 9 bahagi H. Perkara rumus nak S je kan. So ST G akan cross pergi belakang. G kat sini ada simbol kali, dia akan bertukar jadi bahagi bila cross. So S sama dengan 9 bahagi H bahagi G. Jawapan dia 9 bahagikan per H G. Ni jawapan dia. Kena mahirkan dulu cara yang basic ni, mahirkan cross apa simbol ni. Bila dia cross sama dengan dia bertukar jadi apa, kena mahirkan dulu, baru kita boleh guna cara express tu. Kaedah express tu yang Mami dah ajar itu kan, kaedah cross je tu. Dia macam ni, G per HS. Tu dia nak perkara rumus dia S kan. So kita akan crosskan S ni naik ke atas. Dan G cross ke bawah. So jawapan dia akan jadi sama je lah macam tadi. S sama dengan 9 per G HG.